was a disaster. I can say like they treated us like animal. Badan kecil, muda lagi tu. Umur baru 22 tahun. Tapi pok-pok ni penakut dengan budak muda. Depa siksa dia, tarik rambut, suruh cium, paksa cium bendera Israel. Lepas tu nak penjarakan si adik Greta ni kat penjara pengganah. Walaupun aku sedih dengan penangkapan Greta Thunberg, tetapi hampa pernah terfikir tau, kalau budak-budak normal bayar-bayar dia ni buat apa? Apa lagi sibuk cari markah lah. Pergi dating sana, dating sini. Tapi pasal apa dia ni berani lawan pihak berkuasa? Dia lawan bukan sebab dia salah, tapi dia memperjuangkan benda yang betul. Time ni tak salah aku umur 15 tahun. Dia perjuangkan pasal climate change. Umur 15 tahun weh. Lepas tu lo ni umur dia 22. Antara paling lantang memperjuangkan hak Palestin, Gaza. Kutuk Israel dekat public. Hang try bayangkan kalau remaja yang normal boleh buat tak benda tu. Dia ni pelik sikit. Sampai si Lahabau ni pun cakap si Greta Thunberg ni adalah she is a strange person. Always angry. Hantar dengar. Strange person. She's a young, angry person. I don't know if it's real anger. It's hard to believe, actually. Memangku, hang tak tahu si Greta Thunberg tu, Allah Ta'ala bagi something yang special dekat dia, yang tak ada dekat orang normal. Apa dia? Hang try baca ni. Autistic and bipolar. Tapi dia bukan autistic sebarangan autistic tau. Dia adalah kanak-kanak autistic with Asperger syndrome. Sudah. Ni apa benda pula ni? Selalunya budak-budak autistik ni, simptom dia apa? Yang ni aku quote autism dalam buku DSM-5 lah. Selalunya kanak-kanak autism ni bila bercakap, dia tak ada eye contact. Lepas tu kadang-kadang speech delay. Lepas tu dia suka buat benda yang sama saja rutin. Dia tak suka berubah. Kita panggil repetitive and restricted pattern ataupun behavior. Dan kadang-kadang mereka ni tak suka bergaul. Mereka suka dunia mereka saja. Dan IQ kanak-kanak autism selalunya rendah. Tapi apa jadi kalau dia ada autism plus dengan Asperger syndrome? IQ kadang-kadang Asperger syndrome ni boleh jadi sama macam kita yang biasa ni ataupun above average. Genius weh. Maksudnya Greta Thunberg ni lagi cerdik daripada Hang Trump weh. Hang aku tengok macam bengong je, tak habis-habis tarif je. Tu je lah Mandai. Greta Thunberg ni cerdik. Sebab itulah dia antara orang penting dalam sumut flotilla. Antara orang kuat, dia mastermind. Sebab itulah pok-pok Yahudi ni bengang. Siksa dia, tarik rambut semua bagai. Pasal siksa pula. Hampa tak tahu Asperger syndrome ni Allah Ta'ala bagi something kat dia. Mereka ni ada sifat hypersensitif dan juga hyposensitif. Apa maksud dia? Kalau hypersensitif maksudnya mereka ni yang ada Asperger syndrome dengan autistik ni, mereka tak ada dengar benda bising ataupun cahaya. Benda tu akan trigger dia jadi macam anxiety, jadi macam nak marah macam tantrum. Itu kelemahan dia. Tapi kelebihan hyposensitif ni adalah badan dia boleh terima kesakitan. Maksudnya kalau hang tumbuk dia, dia mungkin tak rasa sakit sebab badan dia less sensitif terhadap sensory stimulus. Mereka ni ada high pain tolerance. Bukan aku cakap kajiannya abang hyper dengan hyposensitif. Tak semua Asperger syndrome ada benda ni. Tapi some of them memang perceived less painful. Dia perlukan intense punya stimulation baru dia rasa sakit. Ni aku punya tanggapan si Greta Thunberg ni dah pernah kena tahan dah dengan Israel. Tak salah aku 4 bulan lepas, Jun tak salah aku. Dia kena tangkap ni, takkan tak kena siksa langsung. Kalau orang biasa ataupun manusia biasa, aku rasa sakit dah. Tapi dia join sekali lagi sumut flotilla dan kena tangkap dan kena siksa. Memang hati dia kental lah Greta Thunberg ni. Dan satu lagi perangai autistic with Asperger syndrome ni, mereka ni kalau mereka nak buat satu tu, mereka akan buat betul-betul sampai jadi. Dia tak akan ubah pendirian dia walaupun hang membangkang dia. Tu antara sifat Asperger syndrome yang Allah Ta'ala bagi. Tapi sedih weh, dia diperlakukan macam binatang dalam penjara tu. Memang celak lah si Israel ni. Dengan perempuan umur 22 tahun, perempuan takut ke? Apa kebanyakan orang Israel ni benda ni dekat mana? Dekat dahi. Elok sangat lah tu. Semoga Allah bagi hidayah dan memudahkan si Greta Thunberg ni. Amin ya Rabbal Alamin. Dia inspirasi untuk anak-anak muda sebenarnya. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth.